10 fakta menarik tentang paus biru. Paus biru ialah haiwan terbesar yang pernah hidup di bumi. Saiznya begitu besar sehingga banyak dinosaur pun kalah jika dibandingkan dengannya. Jom kita tengok 10 fakta menarik tentang paus biru. Fakta 1, haiwan terbesar. Paus biru ialah haiwan terbesar yang pernah hidup di bumi. Panjangnya boleh melebihi 30 meter. Fakta 2, jantung gergasi. Jantung paus biru boleh menyamai saiz sebuah kereta kecil. Ia merupakan antara jantung terbesar dalam dunia haiwan. Fakta 3, lidah gergasi. Lidah seekor paus biru boleh mempunyai berat hampir sama seperti seekor gajah dewasa. Fakta 4, bunyi kuat. Paus biru mampu menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyinya boleh didengari dari jarak yang sangat jauh di lautan. Fakta 5, makan kril. Walaupun sangat besar, paus biru kebanyakannya memakan kril yang bersaiz kecil. Fakta 6, bayi besar. Anak paus biru yang baru lahir boleh mencapai panjang sekitar 7 meter. Fakta 7, cepat membesar. Anak paus biru boleh menambah berat badan puluhan kilogram setiap hari. Fakta 8, menyelam dalam. Paus biru mampu menyelam jauh ke dalam lautan untuk mencari makanan. Fakta 9, hidup lama. Paus biru boleh hidup selama lebih daripada 80 tahun. Fakta 10, hampir pupus. Paus biru pernah diburu secara besar-besaran sehingga populasinya menurun dengan ketara. Itulah 10 fakta tentang paus biru, haiwan terbesar yang pernah hidup di bumi. Kalau nak lagi fakta menarik macam ni, jangan lupa like, komen dan share video ni. Jumpa lagi di video 10 fakta yang lain.